Hai, hari ini saya nak tunjukkan cara pemasangan sistem RX Water ozon anda. Di dalam kotak, anda akan dapat satu penapis air, satu adapter air dengan 3 hos. Hos in, hos out dan hos silikon lembut untuk ozon. Mula-mula, sambungkan hos in ke port in dan hos out ke port out. Kemudian, pasang hos silikon ke outlet ozon. Ingat, hos silikon ini lembut, jadi pegang dengan cermat. Selepas itu, pastikan getah hitam ada di dalam. Kemudian, sambung ke kepala air pipe dan putar lawan arah jam. Untuk penapis RX Water ni, anda akan dapat 2 jenis air, iaitu air RX dan air ozon. Untuk guna air RX Water dan RX Water dengan ozon, pusing pemegang injap itu ke atas, dan kalau nak guna air pipe biasa, pusing pemegang itu ke bawah. Anda juga akan dapat power adapter. Sambungkan ke port yang ada di belakang unit RX Water. Untuk air ozon, tekan butang ozon di penapis air. Untuk penggunaan pertama kali, biarkan RX Water berjalan selama 15 minit. Senang je kan? Nikmati air RX Water ozon anda.